Asyarif di Meru, Kelang. Hari ini 16 Ramadan 2025. Masjid ni betul-betul terletak di sebelah jalan utama. Parking motor yang sangat panjang. Ini adalah gerbang pintu masuk ke pekarangan kawasan masjid, Masjid Asyarif. Kelihatan dari luar masjid ini sangatlah besar. Ikut adalah papan tanda fasiliti yang ada di kawasan masjid ini. Ada pejabat, ada bilik penolong dan sebagainya. Fasiliti yang berada di kawasan masjid ini. Sekitar pemandangan di luar kawasan pekarangan masjid, terdapat parking motor berbumbung, parking kereta yang sangat luas, dan di belah hadapan masjid disediakan khemah untuk program berbuka puasa dan murid pada bulan Ramadan. Untuk pengetahuan, masjid adalah zon larangan merokok dan zon menutup aurat. Di sisi masjid terdapat seperti playground kanak-kanak, mini playground. Pandangan sisi masjid, dan terdapat trek penjalan kaki untuk mengelilingi kawasan masjid. Menuju ke lobi utama, itu masuk ke Dewan Solat Utama. Pihak masjid menyediakan ambil zakat fitrah bagi mereka yang belum membayar, boleh buat pembayaran zakat fitrah di hadapan masjid. Ruang leka kaki lima menuju ke Dewan Solat Utama dan bilik wudhu melewati ke Dewan Solat Utama. Ini adalah pintu masuk bagi satu sisi ke Dewan Solat Utama. Terdapat koridor yang luas. Disediakan juga bilik wuduk di sebelah kiri. Menuju ke Dewan Solat Utama. Pandangan di dalam Dewan Solat Utama, kelihatan masjid ini mempunyai dua tingkat. Pandangan kubah masjid. Kelebihan yang ke-8, yaitu membaca Al-Quran akan mendapat ketenangan, yakni sakinah. Hadis daripada Barak dan daripada Atib radhiyallahu anhu telah berkata,
lagi dua sayap. Kalau sayap kita ni cantik elok, maka dia akan terbang ke derajat yang baik. Kita pun begitu. Sayap kita ni ialah al-khawf wa raja. Kalau ada dua sifat ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima amal kita. Inilah kita harapkan. Sila jemaah yang dirahmati Allah.